Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, perkembangan buah durian di kebun Raf Durian Farm. Masih lagi membesar, belum start gugur lagi. Okey. Buah ni kalau tengok dijangkakan lebih kurang dalam 3 minggu lah. 3 minggu ataupun penghujung bulan 6. Penghujung bulan 6 ni dia start gugur lah. Sebab sekarang ni buah tengah dalam pengisian isi. Masih lagi kecil. Ada juga yang dah besar-besar. Yang tu mungkin dia luruh dulu. Tapi yang saiz tu sebenarnya buah tak berapa banyak. Untuk awal bulan 7 insyaAllah buah memang banyak. Cuma untuk permulaan buah start gugur ni, harga dia memang agak sedikit tinggi lah. Tinggi tu saya tak berani nak cakap berapa harga pasaran sekarang. Sebabnya kita pun bergantung kepada harga pasaran semasa. Kalau pekebun-pekebun jual harga yang tinggi, kita jual harga yang rendah, nampak kat situ memang akan ada persaingan harga kat situ. Kalau orang jual harga 50, kita jual harga 10, dekat situ kita banyak akan lari daripada segala kos yang kita keluarkan, seperti tenaga buruh, baja, masa dan sebagainya lah. Tetapi kebiasaan pertengahan antara 1 minggu buah dah start gugur ataupun 2 minggu, harga akan turun lah, turun sedikit. Tapi dijangkakan untuk yang pada kali ini, pada tahun 2026 ni, untuk musim yang ini dijangkakan buah mungkin ada sehingga bulan Ogos ataupun bulan September. Okey. Kemungkinan buah untuk kali ni harga dia sama macam tahun-tahun lepas. Okey. Untuk Blackthorn mungkin sekitar 15 ke 20 ringgit untuk Blackthorn. Musangking pun sama, 15 ringgit ke 20 ringgit. Okey, kalau 30 ringgit tu rasa tak mungkin lah. Sebab tengok banyak buah sekarang ni. Banyak buah dekat kebun-kebun yang ada. Sama juga dekat sini. Memang dibandingkan lebih banyak daripada tahun lepas buah yang sekarang ni. Kalau untuk saiz-saiz ni biasanya memang dia dah tak akan gugur muda, dia akan terus gugur. Okey. Sama-sama kita tunggu, insyaAllah jika diberi rezeki kita akan berjumpa pada awal Julai 2026, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.